Semoga perjalanan aku mendaki Everest Base Camp Nepal part yang ke-12. Let's go. Alhamdulillah sampai sudah aku di Namche Bazaar. Malam ni aku akan tidur di sini lah. Okey, sekarang ni waktu makan aku selepas seharian mendaki, penat sangat cok. Nak sampai Namche Bazaar ni dah lah jauh dengan puyuk yang lapar lagi, tak makan daripada pagi. Akhirnya Alhamdulillah masih hidup. Terima kasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu ya. Malam tu lepak duduk baring-baring kat kafe guest house ni, rehatkan badan dengan sesuka hati aku lah. Kat sini panas sekali weh, berbanding dalam bilik aku tu sejuk macam dalam peti ais macam wine. Lepas tu kalau bosan boleh main kite kat sini dengan kawan-kawan. Tapi sayang Sarpu tak ada kawan time ni. Lepas tu keluar ajak jalan-jalan ambil udara yang segar. Sejuk sekali kat luar ni cong. Time ni suhu dah lebih kurang 5 rasanya. Namche Bazaar ni ketinggian dia lebih kurang 3,400. Memang tinggi sesangat, gayut aku tahu. Tenang je suasana malam hari di sini, tak bising-bising pun, tak ada konsert pun, sunyi, sepi, single, keseorangan, kesepian, semuanya aku rasa lah time ni. Haya. Okey lah, lepas tu sebelum tidur tu ambil semayang dulu. Aku nak solat dulu kan semua, and then jumpa lagi esok hari. Good night and morning semua. Hari ketiga pendekat EBC Namche Bazaar pagi-pagi ni penuh dengan gula-gula kapas. Okey, time ni awal-awal lagi aku dah jalan keluar pergi kedai sebabnya nak cari gam uhui. Tahu apa, ramai sekali manusia dah start hiking weh. Lagi semangat lah aku nak memulakannya. Time ni melihat diorang tengok ni bukan manusia sahaja tau, ayah-ayah juga dah sudah keluar pagi-pagi cari rezeki untuk puyuknya juga. Okey, sampai sudah aku di kedai. Dan ingat Sarpu hanya beli gam uhui saja, jangan membazir di sini goblok. Tapi itulah macam-macam jual kat sini. Ada sabun, shampoo, gelang, sebenarnya baju-baju, seluar, topi yang cantik semua weh. Banyak lagi kedai kat bawah tu sebenarnya, tapi menyusahkan aku nanti kalau nak naik balik. Jadi aku beli area sini je. Dan yang aku beli kat sini gam uhui, bendera sekali dengan topi ayak ye. Macam budak-budak lah aku ni. Mak suruh beli satu benda, bawa balik bermacam-macam benda. Okey, pulang aku ke bilik naik tangga-tangga ni tinggi woi. Aku beli gam tadi disebabkan kasut aku ni dah koyak weh. Padahal baru je hari ketiga pendakian ni. Kalau aku tak gam ni confirm tenganga besar. Siapa yang susah aku juga nanti macam weh. Alhamdulillah settle sudah, and then aku kemas-kemas siapkan semua barang kan. Maka bermulalah pendakian hari ketiga aku ke ABC. Let's go. Untuk hari ni aku pakai slipper kuning je dulu sebab nanti kalau terus pakai kasut tadi tak kuat gamnya. Stretching dulu badan ni untuk kebaikan diri juga.